yang menciptakan dia. Nah, kita kata ni pergi buat anda kan. Potonglah ni baju molek kan. Nah, molek jaya aku ayok repang kali. Nak tahu kau kita mana? Tak apalah lain kali nak buat baju di situ kan. Nak kena tukang baju. Nah, tengok satu barang ni beli mana? Kedai mana molek kan ni? Nah, aku cari tak jumpa molek gini. Nak kena kedai mana? Kita tiba-tiba Allah cipta kita ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang mencipta jadi molek, mengatasi segala kehebatan makhluk lain. Malaikat dengan manusia dengan kita lebih kita. Banding dengan jin lebih kita. Dengan binatang lebih kita. Dengan burung anang lebih kita. Nah, tiba-tiba tak mau tahu pun siapa nak buat kita. Berat nenang. Nah, tak mau tahu Tuhan hak cipta kita. Kita tengok binatang, tengok kucing-kucing. Tengok kambing. Nah, kambing dia tinggi. Nah, dia tak duduk macam kita, duduk gitu. Lepas tu Tuhan buat kambing tak ada punggung. Dia tulang belakang. Belakang ni punggung dia tulang. Dia tak ada lembek macam kita. Sebab apa Tuhan tak buat lembek punggung dia? Pasal kambing tak ada sila. Faham tak? Kambing diri ataupun lebah setang itu. Nah, makna kita kaji tu. Oh, molek aku dah. Molek sungguh. Tiba-tiba tak mau kenal orang tukar buat. Nah, beratlah kita ni. Tujuan nak kenal tu kita nak mensyukuri. Nak berterima kasih.